Yes, you read that right. Aku dah 10 tahun tak pakai seluar pendek. Langsung. Adakah aku seorang yang pelik? Itu korang je lah yang tentukannya. Yes, tarikh terakhir aku pakai seluar pendek ialah 23 April 2016. So dah 10 tahun, memang dah genap 10 tahun. Masa tu trip aku pergi Lubuk Jepun dengan kawan-kawan aku dekat Gombak. Itulah last yang aku pakai seluar pendek lah. So dalam 10 tahun ni aku memang langsung tak pakai seluar pendek. Bila aku pergi hiking, aku pakai seluar panjang. Aku pergi berenang ke, aku pergi snorkeling ke, aku pergi mana-mana ke, aku pergi jogging, aku pergi buat trail running, semuanya aku pakai seluar panjang. Aku pergi gym pun aku pakai seluar panjang. Aku langsung tak pakai seluar pendek. And aku sendiri macam agak terkejut. Rupanya dah 10 tahun dah aku tak pakai seluar pendek. Okey, aku bagi 4 sebab kenapa aku tak pakai seluar pendek. Nombor 1, masa aku pergi Lubuk Jepun tu, aku pakai seluar high-tech, seluar hiking tau. Seluar hiking tu dia macam, dia seluar panjang tapi dia boleh kerat dua. Dia dekat tengah-tengah bahagian lutut dia ni dia ada zip kan. So dekat situ kau boleh buka zip tu and then jadikan seluar pendek. Lepas tu kalau kau nak jadikan seluar panjang, kau boleh pasang semula, kau boleh tutup balik zip tu. Jadi masa dekat Lubuk Jepun tu, masa aku pergi masuk, masa aku pergi hiking atau trekking tu, aku pakailah seluar panjang. Lepas tu bila dah sampai dekat tempat, dekat waterfall tu, aku nak berenang-berenang semua kan. Yang tu baru aku buka zip tu, aku pakai seluar pendek. And then I realise, lepas daripada trip tu, aku tengok balik footage aku berenang, yalah, gambar-gambar aku pakai seluar pendek semua kan. Aku rasa macam pelik sangat aku pakai seluar pendek. Aku rasa macam aku tak sesuai langsung pakai seluar pendek. Mungkin sebab aku terlalu tinggi. Tinggi aku ni macam tak normal sikit lah kan. 185 cm. Untuk orang Malaysia, 185 cm ni dah macam agak tinggi kan. Dah terlebih tinggi. And then aku tinggi, satu lagi aku terlalu kurus tau. Jadi kaki aku tu memang kecil. Jadi bila kaki aku kecil dan panjang, and then bila aku pakai seluar pendek, dia nampak macam sangat-sangat pelik pada aku lah, at least for me. Tapi bila aku tengok kawan aku yang tinggi macam aku juga, bila diorang pakai short, nampak macam okey je. Tapi bila aku tengok diri aku sendiri pakai short, aku rasa macam sangat-sangat pelik. And sangat-sangat macam dia macam disproportion tau. Proportion dia macam tak betul. Macam badan aku nampak macam kaki aku tu terlalu keding. Sebab kaki expose kan, pakai short, so kaki aku terlalu keding dan terlalu panjang. So dia nampak macam sangat-sangat pelik. Aku rasa aku tak nak lagi tengok diri aku pakai short and nampak pelik macam tu. Jadi kalau aku sendiri tengok diri aku pelik, aku rasa orang lain pun akan tengok aku, mesti akan rasa pelik juga. Macam Mamat ni dah lah kurus kering, lepas tu tinggi, kaki keding, lepas tu pakai seluar pendek pula. Memang nampak sangat-sangat pelik. Okay, that is reason number 1. Reason number 2, I realise over time, lepas aku dah start pakai seluar panjang sahaja, aku realise something tau. Seluar panjang ni langsung tak membataskan pergerakan aku untuk aku buat apa-apa aktiviti sekalipun. Aku pergi hiking, aku pakai seluar panjang. Aku buat trail running, seluar panjang. Aku pergi gym, seluar panjang. Even aku berenang, aku pergi snorkeling, aku pergi diving, semua aku pakai seluar panjang. And I realise tak ada apa yang membataskan pergerakan aku. Jadi sebenarnya aku pun agak tak faham sebenarnya kenapa ramai orang dekat luar sana memilih untuk pakai seluar pendek bila diorang bersukan, bila diorang berlari, bila buat trail running, bila pergi gym, bila swimming apa semua kan. Jadi kenapa nak kena pakai seluar pendek sedangkan pakai seluar panjang ni okey je, langsung tak membataskan pergerakan. I've experienced this for the past 10 years. I am happy to announce that pakai seluar panjang memang kau dapat function yang sama macam kau pakai seluar pendek juga. Jadi dari situ aku rasa macam tak ada keperluan langsung untuk aku pakai seluar pendek. Jadi memang sepanjang 10 tahun ni aku pakai seluar panjang saja and aku boleh buat segala aktiviti just fine. Langsung tak terbatas. Okay, that is reason number 2. Nombor 3, aku rasa macam rugi
kalau pakai seluar pendek. Sebab apa? Sebab sebagai seorang lelaki, orang lelaki ni guys, kita punya aurat, aku macam tak nak sentuh bab agama sebenarnya, tapi this is the reality lah. Aku just nak sentuh sikit je. Orang lelaki ni senang sangat nak tutup aurat. Senang sangat. Kau pakai baju, kau pakai seluar panjang, that's it. Aurat kau memang dah tertutup. Senang sangat. Jadi bila aku fikir balik, aku ni beruntung sebab dilahirkan sebagai seorang lelaki. Ini ialah lelaki adalah masalah-masalah lain kan, adalah cabaran-cabaran lain, but I'm talking about this particular reason lah yang kenapa aku pakai seluar panjang kan. Sebab aku rasa rugi kalau aku pakai seluar pendek and membuka aurat macam tu lah. Sebab yelah, lelaki pakai baju, pakai seluar panjang, settle dah, tak payah fikir pasal aurat dah, memang dah tertutup. Jadi kesian bila aku tengok orang perempuan kan, orang perempuan nak tutup aurat sahaja dah susah. Nak kena pakai tudung, and then tudung pun nak kena pastikan cover bahagian dada, and then kena pakai baju lengan panjang. Bila dah pakai baju lengan panjang, nak pakai hand sock pula dekat dalam, and then tudung pun nak kena pakai anak tudung, and then tudung pun kau kena style kan apa semua. Lepas tu dah pakai lengan panjang, kena pakai seluar panjang. Lepas pakai seluar panjang, nak kena pakai stokin lagi sebab tak boleh nampak kaki. Jadi orang perempuan sangat susah untuk diorang tutup aurat, but they still do it tau. So aku rasa kita sebagai lelaki ni, we can do so much better than that. And then kita ni dah diberi kesenangan, Tuhan tu dah bagi kita kesenangan untuk kita tutup aurat dengan memakai baju panjang dan seluar panjang sahaja, and then that's it. Terus aurat kita terjaga, terus dosa kita tak mengalir, sort of. Itulah, aku tak nak cakap pasal dosa pahala, cuma itulah, aku rasa memang agak rugilah kalau pakai seluar pendek, sebab orang lelaki ni sangat-sangat mudah untuk tutup aurat. Jadi kalau benda ni dah sangat mudah, kenapa kita abaikan? Kenapa kita nak buka juga aurat tu? Kenapa kita nak juga pakai seluar pendek bila kita workout, bila kita bersukan, bila kita berenang? Kenapa nak pakai seluar pendek? There's no reason pada aku lah kan. Ini pendapat aku tak ada sebab pun untuk kita lelaki ni pakai seluar pendek. Tapi kalau kau rasa seluar pendek tu menampakkan kau lagi style ke apa benda semua kan, atau kau memang jenis orang yang pakai seluar pendek, that is up to you. Ini aku share opinion aku sahaja, and aku share berdasarkan 10 tahun aku langsung tak pakai seluar pendek. Speaking of seluar pendek ni kan, aku even dekat rumah pun aku tak pakai seluar pendek tau. Depan anak aku, depan wife aku memang tak pakai seluar pendek. Aku memang pakai sama ada kain pelikat atau seluar panjang lah dekat rumah, atau seluar track lah. Seluar track ni memang seluar paling tipikal untuk orang lelaki lah, pergi keluar semua pakai seluar track kan. Jadi aku memang seorang yang tak pakai seluar pendek. Okay. Itu reason number 3. Number 4, aku rasa macam tak fair sikit untuk wife aku lah. Macam aku cakap tadi kan, orang perempuan ni punyalah susah nak tutup aurat, but they still do it. And then orang perempuan, once kau dah pakai tudung, once kau dah tutup aurat, you have to be fully committed to that. Once kau buka tudung ke kan, nanti orang akan label kau macam-macam tau. Macam, oh kenapa ni kejap pakai tudung, kejap free hair semua. Tapi lelaki, kita tak ada that kind of judgement kau. Kau pakai seluar pendek ke, kau pakai seluar panjang ke, masyarakat akan tetap okey tengok kau pakai seluar pendek, tanpa ada rasa macam, kenapa kejap kadang-kadang kau pakai seluar panjang, kenapa kadang-kadang kau pakai seluar pendek, kenapa kadang-kadang kau buka aurat, kenapa kadang-kadang kau tutup aurat. Lelaki ni kita, we are free from that judgement, society's judgement tau, about kita punya appearance, about kita punya pemakaian. Bukan appearance, pemakaian kita punya pemakaian lah. Jadi society ni tak judge orang lelaki sangat, tetapi orang perempuan ni kita sangat judge lah, especially yang bertudung ni. Jadi bila kau tengok kan, perempuan-perempuan bertudung ni, once diorang dah bertudung, dia fully committed to it. Pergi pickleball pun pakai tudung, pakai menutup aurat. Lepas tu pergi diving pun pakai tudung, pergi hiking, pergi buatlah apa-apa semuanya pakai tudung. Diorang memang fully committed untuk cover dia aurat, dia skin lah kan. Tapi kita ni, macam aku sendiri, aku dah kahwin. Jadi bila aku tengok wife aku macam tu, kenapa aku ni sebagai seorang lelaki, sebagai seorang husband, nak kena buka? Contohnya
Macam kalau pergi jalan-jalan, pergi travel kan, pergi dekat pantai. Kenapa wife aku boleh tutup semua benda, tapi aku tiba-tiba pakai seluar pendek? Why? Jadi dari situ tak adil tau. Macam orang lelaki ni boleh pakai short, boleh buka aurat sesuka hati bila-bila masa tanpa kena judge apa-apa. Tapi orang perempuan yang bertudung ni kena sentiasa cover dia aurat all the time. Because of that judgement from the society lah. So aku rasa aku bukanlah nak jadi macam mana nak cakap lah. Tapi ini memang aku rasa sendiri dalam hati lah. Bukannya aku nak macam membebel ke, macam nak bagi khutbah ke, atau macam nak lecture korang ke. This is based on my own opinion. Selama 10 tahun aku tak pakai seluar pendek. Inilah 4 sebab yang aku rasa. Jadi bila yang sebab yang terakhir ni, aku agak kurang senang lah bila tengok husband dengan wife diorang kan. Bila tengok wife tu menutup semua benda, tapi tengok husband pakai seluar pendek. Kenapa kau nak pakai seluar pendek? Kau tak rasa macam bersalah ke bila tengok wife kau boleh cover, fully committed to like wear modest, wear, pakai tudung apa semua, tapi engkau you take it for granted and then kau just pakai short, pergi mall ke, pergi bersukan ke, tak kisahlah kat mana-mana, tapi pakai short, while your wife boleh cover semua benda. So dari segi ketidakadilan itulah yang aku rasa macam okay, I think I have to do better than this. And then I think men's out there also have to do better than this lah. Especially the husbands. Kalau kau tengok wife kau tu dah nutup aurat, dah cover, kau pun cover je lah aurat kau. Kita ni bukannya susah pun. Macam aku cakap tadi, orang lelaki ni sangat senang untuk tutup aurat. Kita pakai baju panjang, pakai seluar panjang. Itu sahaja. And pergerakan kau langsung tak terbatas. Kau nak buat apa aktiviti pun tak terbatas, kau boleh bergerak macam biasa, macam kau pakai short juga. So itu apa yang aku rasa lah. So itu sahaja. Aku harap input aku ni sedikit sebanyak boleh memberi inspirasi dan boleh buka mata sikit lah untuk lelaki-lelaki dekat luar sana kan. Atau siapa-siapalah yang menonton video ni, aku harap video aku ni dapat memberi sedikit manfaat lah untuk korang. Supaya korang boleh fikir sikit, apa yang aku cakap ni betul ke tak? Aku rasa betul. Aku rasa 4 sebab yang aku bagi ni semuanya betul. At least for me lah. 10 tahun tak pakai seluar pendek. So itu 4 sebab aku bagi. So itu sahaja daripada saya. Thank you for watching. I'll see you guys in the next one. Bye bye.